Kisah ini bukan kisah favourite ibu-ibu, tapi kenyataan yang berlaku. Percaya tak anda, cikgu-cikgu yang tengok ayah-ayah anak murid di sekolah pun kadang-kadang berhajatkan bapa kita. Kes ini berlaku sendiri kepada saya sewaktu ayah saya menjadi ahli PIBG sekolah saya. Okay, so pada masa tu cikgu saya, cikgu kelas melantik ayah saya untuk menjadi ahli PIBG. So saya sebagai anak suka dengar. Tetapi berlaku pula kes yang sebaliknya di mana ayah saya punya phone number telah diminta oleh cikgu kelas untuk record kononnya. Okay, tak apa, bagilah. Sebab memang dah ahli PIBG kan, kenalah bagi. Tetapi selepas itu berlaku pula hal yang lain. Okay. Pada mulanya mak saya ada cakap, mungkin cikgu ni nak menggatal kot. Okay. Saya budak kan, mana kita faham. And then tak apalah. Seterusnya saya mendapat layanan VIP di dalam kelas. Okay. Tak apa lagi sebab saya rasa masa tu itu benefit kepada saya. So apabila berlaku satu insiden yang mana ayah saya diminta datang ke sekolah, ibu saya menjadi suspicious kerana urusan pada masa itu lebih layak diambil alih oleh ibu kerana urusan itu ialah urusan saya sebagai anak perempuan dan pada masa itu saya di asrama. Jadi dekat situ berlakulah sedikit ketegangan. Bila berlaku ketegangan, untuk mendapat satu bentuk hubungan untuk call secara formal, ibu saya telah menggunakan cara yang profesional iaitu menghubungi straight kepada pihak sekolah kerana apa-apa yang berkaitan dengan PIBG boleh dihubung kaitkan terus dengan sekolah kan. After all ialah it is persatuan ibu bapa dan guru. So apabila dihubungi sekolah, ibu saya mendapati urusan yang cikgu tu cakap tidak pun ada dalam agenda PIBG. Maka dari situ mungkin pengetua sudah tegur tindakan cikgu tersebut. Sejak daripada itu, ayah saya yang asalnya jadi ahli PIBG tiba-tiba dah tak ada aktiviti di sekolah. Sedangkan saya sebagai murid tahu bila yang ayah orang lain datang untuk aktiviti PIBG.